Allah Ta'ala ni sebenarnya memang dia nak bagi. Dan kadang-kadang kita duduk saja pun dia bagi. Tuan-tuan dan puan-puan, berapa jam beribadah sebenar-benarnya daripada 24 jam? Kalau kira-kira berapa peratus kita beribadah daripada 24 jam ni, berapa peratus kita ambil masa? 30% beribadah daripada 24 jam tu. Tak sampai. Okey, kalau kita ada 30% kita beribadah, 70% lagi kita buat apa? Kita tak ada buat apa pun. Tapi kita dapat tak apa yang kita dapat? Banyak nikmat yang kita, sebenarnya nikmat pada diri kita ni tak pernah ada satu saat pun terlepas daripada nikmat. Kita ni tak ada satu saat pun tidak ada dalam nikmat. Berkelip nikmat, hembus nafas, tarik nafas nikmat, hembusan jantung nikmat, boleh bangun, boleh bercakap, boleh melihat, boleh berkelip, semua ni nikmat. Boleh tidur, boleh bangun, boleh makan, boleh buang balik, semua sekali, boleh bercakap, boleh berjalan sana, berjalan sini, sembang sana, sembang sini. Ini semua nikmat. Ada anak, ada isteri, ada keluarga, ada jiran-jiran, ada kawan-kawan ni. Ini nikmat. Sebab tu bila mana kita beribadah pada Allah, Allah minta sikit ibadah dia daripada solat 5 waktu ni. 1 waktu 5 minit aja Allah minta. Itu pun kerana Allah lah. Tak, itu pun kerana syurga juga lagi. Itu pun kerana pahala juga lagi. Tak salah. Yang ni yang kena ingat ni. Habis ustaz, dah Allah nak bagi. Iyalah, memang kita bukan pertikai persoalan itu. Kita pertikai diri kita ni di tahap mana. Orang lain jauh dah tinggalkan kita. Lepas tu kita duk bercakap aje lah. Oh, hebatnya Rabi'atul Adawiyah, hebatnya Imam Junaid Al-Baghdadi, hebatnya Imam Ghazali, hebatnya